Cakap. Saya nama Syakur. Syakur Rahman. Malaysia duduk Kelantan. Demo tak kena bareh. Saya Malaysia duduk 8 tahun. 8 tahun. Kalau kahwin tu anak sudah standard 6. Saya sini gereja, siang gereja, malam gereja. Pagi jaga pam, petang isi minyak, malam jaga barang. Semua satu kali hantam. Malaysia ramai orang cakap itu tarik, itu Instagram, itu Facebook. Malaysia orang tadang ah. Cai, tipu lah. Saya tahu lah. Kau pandang apa? Tengok bola ke tak? Kau tanya apa? Argentina dengan Spain macam mana? Argentina bungkus lah. Tolong sikit Spain lagi bungkus lah. Kau ni. Kau ingat kau askar pencet aku takut. Sekarang ni, petang nanti lepak mamak kita. Mestilah nak. Okey, Sarjan. Aku belanja? Alright. Gaduh dulu, minum sama-sama. Dia orang sayang lah, saya tahu lah. Anti, banyak awal hari ni. Kalau lambat kenapa? You rindu saya meh? Ana, round 95 satu. You ingat ni kelai mama ke? Nampak tak? Mulut saja gaduh. Adik, ada saya. Saya tahu lah. Ini satu yang membingungkan kepala saya. Malaysia ramai kau. Tapi semua orang panggil sudah macam itu. Kenal lama. Hai abang. Uncle. Hai Aunty. Kita apa khabar? Kakak. Diorang semua macam satu family. Tapi kalau ini Malaysia tak dengar. Saya mau tanya. Ini apa? Semua sekali RM35.70. Tadi ada. Bayar pakai kad dah? Sekejap Tak apa, saya bayar. Benda ini macam selalu juga saya nampak. Cuma tak ada viral saja. Saya Malaysia bukan punya orang. Tapi kalau betul diorang semua tak dengar, apa pasal selalu saya nampak diorang semua tolong-menolongi. Diorang sayang lah. Saya tahu lah. Dulu saya Malaysia mari, kerja juga cari, rezeki juga cari. Tinggal anak, tinggal bini, sunyi. Allah Ta'ala bagi lagi banyak. Allah Ta'ala bagi saya jumpa orang baik-baik. Melayu kah, Cina kah, India kah, semua sama. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang bising. Tapi saya tahu, dia orang sayang sama dia orang. Dia orang sayang sama ini negara. Saya orang luar, turut rasa bangga. Saya tahulah. Syakur! Kita orang start makan dah lah. Sembang dengan siapa tu? Sekejap, bang. Saya tahulah. Jaga.